Lailatul Qadar itu ialah raja segala malam kepada umat Nabi Muhammad. Maka carilah dia pada 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir. Setiap malam kita hidupkan. Cuma pengalaman para ulama kita, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, jika awal Ramadan bermula hari Ahad atau Rabu, Lailatul Qadar diharapkan insya-Allah berlaku pada malam 29. Kalau mula awal Ramadan hari Isnin, maka Lailatul Qadar malam 21. Kalau mula Ramadan pada Selasa atau Jumaat, maka malam ke-27. Jika hari Khamis, maka malam ke-25, dan jika Sabtu maka Lailatul Qadar insya-Allah pada malam ke-23. Itu kaedah pertama. Ini bukan dalam majalah disebut, dalam kitab yang pelbagai. Tapi jangan beribadat malam tu saja, kan? Kerana ni bukan nas yang qat'i daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat para ulama. Jika bermula hari Sabtu, maka malam 21. Jika Ahad, maka malam ke-27. Jika hari Isnin, maka malam 29. Jika Selasa, maka malam 25. Jika Rabu, maka malam 27. Jika Khamis, maka malam ke-21.